Macam tu, nampak? Okay, so hari ni aku baru dapat satu barang yang dinamakan nail gun ataupun dalam bahasa Melayunya pistol paku. Okay, zaman-zaman sekarang ni kalau korang nak gantung frame ke, nak gantung apa, rak ke, so tak perlu nak pakai tukul, tak perlu nak pakai paku ketuk-ketuk tu, tak payah dah. So korang boleh guna gun ni je. Okay, so aku baru dapat barang ni. So apa yang ada dalam kotak ni, ini dia punya spare part lah, dia punya spare part. Ini dia punya gun. Okay, korang akan dapat penutup telinga, korang akan dapat spek mata untuk safety, and then korang akan dapat berus. Ini korang dapat dia punya lubricant. Okay, and then dia punya owner manual pun dapat sekali. And then for sure lah korang akan dapat paku yang ada belerang ni. Okay, so dia ada dalam 50 pieces lah. Tengok atas korang nak beli yang mana. Dia ada package je lah. Yang 50 paku ada, 100 paku ada, 200 paku pun ada. Tengok atas korang lah, bajet korang tu nak beli yang mana. Okay, tapi pistol paku ni dia memang tak mahal. Dia harga dia dalam 20 lebih, 30 ringgit macam tu je maksimum. Okay, so tanpa buang masa, jom aku tunjuk kat korang cara-cara untuk kita guna pistol paku ni. Okay, okay, cara-cara dia senang je. Okay, ni pistol, korang ambil satu paku. Okay, so korang position macam ni, just korang masuk je dalam lubang ni. Okay, and then korang just boleh tekan je lah untuk tembak benda ni. Bila korang nak menembak tu, pastikan pakai earplug ni. Sebab bunyi dia boleh tahan kuat juga. Macam bunyi mercun lah lebih kurang. Okay, so jom aku tunjuk kat korang. Okay, bila dah ready, korang tekan je macam ni. Okay, macam tu, nampak? Okay, so ini contoh dia bila aku dah tembak guna pistol paku. Ini yang aku dah tembak tadi. Ini yang baru kejap tadi. Buat demo kat korang kan. Okay, so pistol paku ni memang dia boleh tahan bebanan yang tinggi lah. So memang terbaik. So tunggu apa lagi? Kalau korang nak beli, boleh tekan beg kuning di bawah. Okay, komen, like, follow untuk video yang seterusnya. Terima kasih.